Hari ni, aku dengan Mochi kena pertahankan katil dalam Bed Wars. Tapi masalahnya, Mochi langsung tak pandai jaga base. Baru beberapa minit game bermula, musuh dah serbu dari dua arah dan katil kami hampir pecah. Aku terpaksa lawan seorang diri sementara Mochi pergi buat satu rancangan gila untuk musnahkan katil musuh. Tapi bila kami tinggal dua orang terakhir, Mochi tiba-tiba terjatuh dan semua harapan tinggal dekat aku. Adakah aku berjaya clutch game ni? Tengok sampai habis. Assalamualaikum guys, so welcome back to Uncle dan Mochi Channel. So pada konten kali ni kita akan main game tilam. Katanya game ni kena jaga tilam lah. So nama tajuk game ni adalah Bed Wars. So di mana kita akan main bersama membership. Let's go. Tapi ramai ni guys. Cumanya sekarang ni let's go. Okay, sekarang ni maybe Haki dah boleh start lah. So kat sini kita tengok ada biru dan pink orange. Okay, orange ada dua, biru ada dua dan pink ada tiga. Macam biasa guys, Uncle team dengan Mochi dan juga Hakim. Okay, sekarang ni macam mana nak start ni? Uncle tak tahu ni macam mana nak start. Okay, let's go. Oh, kena jaga katil ni. Kita kena jaga katil kat sini. Katil Orang kita datang terus kita berdoa. Ya, kita berdoa. Ni, benda ni kita boleh ambil tak? Benda ni kita ambil, kutip semua and kita boleh belilah benda-benda tu semua. Sekejap, kita tekan F, lepas tu kat sini kita ada tembok-tembok sebagainya. Macam Minecraft Macam Minecraft. Lepas tu yang kita kena buat adalah kita kena tutup lah benda ni. Macam ni. Macam tu Mochi. Sekejap, macam mana ni? Tu kena kutip. Nak pukul apa? Ni. Kutip ni hari nampak. Kutip benda ni and then nanti pergi kat sini belilah dia punya blok tu. Alright. You got it? Do you got it? Kita akan perang. I got it. Dan kita sebenarnya Mochi, kita kena serang juga katil enemy. Enemy pun kena jaga katil dia sendiri juga sebenarnya. So dekat sini beli bow. Boleh. Mochi dah beli bow. Nak beli bow? Boleh beli bow. Tapi jangan lupa untuk beli arrow dia sekali So kenapa dekat sini Kenapa tu? Panjang rambut Uncle. Kita jadi perempuan hari ni. Tak tahu apa sebab tiba-tiba jadi tim perempuan ni. Sebab mungkin kita tim warna pink Mochi. Tapi tak apa, nampaknya Hakim. Itulah kita punya base. Itu kita punya tilam, kita kena jaga. So kalau kita nampak ada orang serang kita punya tilam, macam ni. Kita kena bantai. Bantai ada orang. Gaduh. Kena jaga base juga. Gaduh. Kejar dia, Kim. Jom Kim. Kejar dia Kim. Mati. Let's go Kim. Kejar Kim. Wow, gila. Mochi jaga base. Mochi jaga base, boleh. Tapi bandangkan tak ada orang, Mochi. Kita bantai lah. Sini lah, mari. Alif Mim. Weh, jatuh kita. Let's go, kita akan tangkap dia punya base. Mari. Wow, sakit. Wow, no. No, man. Oh no, kita mati geng. Tapi tak apa, kita akan hidup semula sebenarnya ya. Mana yang lawan tadi? Sini lah. Mari. Tadi 2 lawan 1 boleh lah. Tidak. Semudah jilat. Tapi geng, korang jangan lupa untuk upgrade base kita sebenarnya. Supaya diorang susah sikit. Apa orang kata nak ambil lah. Upgrade. Kita kena upgrade base kita lah. Bagi dia susah sikit lah kan. Macam gitu. Bagi dia tebal-tebal sikit. Baru ada orang susah nak ambil. Tapi memandangkan dah lebih 1 minit sebenarnya ni Mochi. Apa kata kalau kita serang diorang kat sana. Jom, let's go. Kita boleh upgrade shop semua. Dekat sini kita boleh upgrade break speed, armor, damage, diamond dan juga team punya ni lah. Speed, dia ada bagi speed dan juga spawn emerald. Mochi dah beli. Mana. Wow, macam dia boleh dapat helmet tu. Rasanya kena ada juga. Baju pun kena ada geng. Mochi dah bersedia. Mochi dah bersedia, let's go. Kalau Mochi dah bersedia, marilah kita lawan guys. Jangan cakap banyak guys. Mari. Wih, kita dah macam dah rata. Ya, kita seorang Alif Mim. Sedia Alif Mim. Solo je. Matilah dia. Tapi Mochi, jom Mochi kita pergi sana Mochi. Itu dia punya base tu. Rasanya dah boleh pergi dah. Jom. Dari tadi memang kita kacau dengan biru-biru ni je. Sini. Sekejap. Kalau kita tengok dekat belakang tu, banyak lagi sebenarnya. Kita bukan fokus kepada satu tim je. Kita kena lawan banyak tim sebenarnya.
Dan kalau Mochi Ya, nak dia. tahu, kalau kita serang dia satu je, saya silap. Dia Okey, datang, sekejap dia Mochi, datang. sabar. I will help you. I will help Mochi, you. Mochi, Mochi. Lo. Meninggal. Tu ambil heal dekat Hakim. Wih. Mana? Dekat Hakim ada heal. Kalau nak heal ke apa? Kita boleh dekat dengan dia lah. Oh, Dia akan healkan okey. nyawa kita. Nice. Tapi tu Nice. geram dengan Eh. Wow. Mana diorang ni, geng? Ni. Diorang tak serang kita, geng. Okay, yang tu boleh? Kita try. Oh, tak boleh ni, Mochi. Tak boleh. Tak boleh. Dia datang. Maria. Sini marilah. Okay, dia nak duel by one. Mari kita by one. Mari by one. Sini. Wih. Alif ni boleh tahan juga. Wih, damage dia lain macam tu. Wih. No. Yes. Yeah. Oh, dah matikan dia. Mantap lah, Mochi. Mantap. Mochi dah matikan dia. Siapa suruh pukul uncle lah? Itu lah. That's mine. Dia berani lah, Mochi. Dia berani. Berani dia. Okay. Kita kena upgrade sebenarnya ni. Nak upgrade apa? Yang ni apa benda So ni? nak kena beli apa? Dia orang beli tu lah, yang besi punya. Dia orang beli besi punya. So kena ada 120 iron sebenarnya untuk dapatkan besi tu. Okay. Wait. Base kita dah kena serang. Tak nampak ah. Okay, sabar game. Oh. Wow. Tutup geng. Dia orang main ni, dia dah pandai main game ni Lawan. Fight. Mati. Nice. Okay, kasih tutup. Kita kutip dulu apa yang patut sebenarnya kat sini untuk maybe 120 lah Kita kena ada shield yang tu 120 tu, Mochi. Barulah kita punya ni kebal sikit. Tapi Mochi dah upgrade dulu kan sebenarnya. Laju Okay, kita akan upgrade yang ini. Alright. Lepas tu kita tengok apa lagi yang ada kat sini. Kita ada diamond armor tapi kita memerlukan 8 emerald. So dekat mana nak dapatkan emerald tu? Tak apa. Dia steady dulu kat base. Wait. Dia pakai bow. Dia tembak Mochi ada jauh. Ada yang pakai bow. Tapi tu bow tu tak rasa sangat, Mochi. Steady, santai. Jom kita kejar dia. Jom Mochi. Kita kasi perang. Mochi. Let's go. Mochi dah bersedia. Are you sure? Kasih bantai. Yes, of course. Kasih bantai. Wait, nyawa dia last. That's it. Mari. Mana nak lari? Sakit. Nyawa. Tebal man. Weh, game ni boleh dikatakan lama juga sebenarnya untuk kita habiskan. Tapi tak apa. Tu. Wow, no. Mochi buat biasa. Dia lama bukan sebab apa tau. Sebab kita nak kena hancurkan batu-batu tu. So, untuk hancurkan batu, kita perlu upgrade kita punya pickaxe ni lah. Pickaxe ni kita kena upgrade. So, maknanya kalau kat sini, kalau kita tengok, ini apa benda ni? Oh, ni armor sendiri Okay, PS ni kalau kita upgrade, mana dia? Yang ini. Kita perlukan 20 iron. 20 iron. Di mana nak dapat iron ni? Oh, 2 ni bersamaan. Bukan. Kan? Ya ke? Yang tu ke? Cuba try. Cuba try tengok. Ini batu kita. Itu batu kita. Weh, kalau kita tengok daripada Hakim punya baju Hakim punya dia dah macam lagi gempak lah. Ni ke iron, Hakim? Takkanlah ni iron. Bukan. Ni kot. Ni macam iron je ni. Kita try. Tapi ni macam diri sendiri, base kita punya sendiri. Takkan kita nak hancurkan dapat iron pula. Tapi dapat diamond, geng. Kita dapat 2 diamond sebenarnya. Dapat kita tengok jap kat sini ada apa lah. Sakit. Diorang tembak Mochi. Diorang tembak dari jauh Wow. Ni tak chill, guys. Ini betul-betul tak chill, guys. Mari kita perang. Hakim, jom Hakim. Kita akan pergi ke base diorang lah untuk dapatkan bed. So kat situ kalau nampak, kat sini ada apa ni? Ni apa ni?
Wow. What is that? Tak faham lah, tapi tak apa. Tak faham, tapi tak apa. Ya, yang itu siapa? Diorang betul-betul tak keluar lah daripada tu base. Lepas tu diorang betul-betul tengah buat base tu. Emerald generator 38. Oh, okay. Dekat situ, setiap sudut tu sebenarnya kita boleh dapatkan emerald. Oh, Jatuh. jatuh. Tapi dia ada timing lah. Ui, siapa tembak tau? Berani-berani dia tembak Weh, sini fight lah. Kasih fight lah. Kasih fight lah, geng. Geng, jangan lambat-lambat, geng. Kita fight. Weh, apa ni? Critical strike. Apa ni, geng? What's that? Oh, tak faham. Tak faham sebenarnya. Mochi pun tak faham. Mochi pun tak faham. Lagi tak faham. So what the point game of this? Apa yang kita perlukan adalah lagi 6 lah emerald untuk kita dapatkan baju yang tadi tu. So kita akan kebal sikit, guys. Mana nak dapat emerald tu? Dekat bahagian tepi ni dia ada macam timing tau. Timer. Oh. Mungkin 10 saat, 9 kita lepak dulu untuk dapatkan emerald. Mana? Nampak kat warna merah-merah tau. So maybe kat situ adalah emerald dia. Kau nampak merah sana tu. Nampak merah, batu merah tu. Nampak batu merah tu. Kita pergi sana. Tu dapat emerald. Mochi dah dapat. Dah dapat kan? Kutip sebanyak mana yang Mochi rasa Mochi boleh ambil. Tak apa, biar diorang duduk base. Diorang tak tahu base kita akan gempak gila-gilanya. Diorang kena lawan kita sebenarnya. Diorang tak boleh duduk base. Kalau diorang duduk base, pisang lah diorang. Okay, jom kita balik base sekejap. Kita upgrade apa yang patut. So, the Diamond Guardian has appeared. Wow, I see something. What is that? Mari lawan. Right, kita dapat diamond. So, Hakim dapat diamond sebelah sana. Mantap. Mochi pun dapat. Mochi pun dapat. Let's go. Habis lah tim diorang ni, memang habis. Memang standby untuk kalah lah, geng. Diorang tak lawan kita. Yang diorang duduk base je. Memang silap besar diorang. Sebab kita makin lama, base kita makin besar. Sebab diorang duduk base je. Wih, tengok lah diorang punya base. Mana base-nya? Diorang punya base tinggi-tinggi. Ada dia punya orange. So kita kena bawa ni, Mochi. Kita kena bawa ni untuk kita naik ke atas tu. Pakai white ni pun okey dah. Sebab kalau kita beli white tu, kita dapat 16 setiap kali kita beli tu. Tapi jap, kita tengok dulu dekat sini apa yang kita akan dapat. Kita tengok kat sini apa yang kita boleh beli. So ni apa benda? Throw fireball dan impact. Kalau Mochi mati, diamond apa semua hilang lah. Tak pasti, Mochi. Dah tak ada. Oh, sure? Tak ada kat Mochi. So kat sini kita kena ada 60 iron. Oh my god. Iron PX, let's go. Kita dah upgrade kita punya ni dah jadi diamond, guys. Dan ini kita dapat iron sword. Tak apa, kita lepak dulu kat sini. Yang ni dah diamond. Maybe kita dah senang lah untuk dapatkan apa yang patut tu, guys. Kat tengah tu ada apa tu? Ada boss ke? Let's go, kita lawan boss, Mochi. Kat tengah tu ada boss. Lawan. Let's go. Kita dapat apa tu? Emerald. Mana tim-tim lain, geng? Korang memang langsung tak nak keluar ke? Korang kena keluar, guys, untuk lawan kita orang. Base dia dah habis. Oh, tim Alif Mim dah kalah, guys. Tinggal Pak Arab dan Zakwan sahaja sekarang ni. Tim Alif Mim dah kalah, geng. Weh, siapa yang hancurkan ni?
Oh, diorang berdua kat dalam ni. Kasih bunuh. Mana ni? Yeay. Yeah. Let's go, Abruti gang. Aduh. butterfly. Nama dia naik tu Mr. Hakim lah guys nampaknya dia seorang je yang naik nama ni. Tapi walau macam mana sekalipun rasanya sampai situ je lah. Agaknya ni pun dah lama dah Mochi untuk satu game ni. Bila kita main lagi ramai sebenarnya dia lagi lama gang. Okay, sampai sini sahaja konten kali ni. So, jangan lupa tekan button like dan subscribe. Bye-bye. Bye guys. Hopefully korang enjoy tengok video ni. Next time kita akan main game lain. Korang boleh komen kat bawah. Kita orang nak main game apa. So, bye-bye guys. Bye. Let's go. Da 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 da.